Ramadan itu proses nak bersih kita. Dah bersih suci dah. Lepas Ramadan raya kadang tak jauh, raya 2-3 hari dah balik mula perangai asal. Apa yang boleh Ustaz sebut benda ni? Muslimin dan muslimat, bila kita duk sebut takwa ni apa sebenarnya? Itu yang jadi persoalan dia. Saya baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Cantik. Dia ulas, dia kata bila kita nak tahu kita ni nak jadi orang yang bersih, orang yang berjaya dengan Ramadan, kita nak menjadi orang bertakwa. Tadi pengerusi sebut tadi la'allakum tattaqun. Sebenarnya pengerusi Ustaz Syahrin, bila dalam Al-Quran bila sebut perkataan la'alla, dia bukan mudah-mudahan dah. Dia sepatutnya guarantee. Itu konsep yang disebut oleh semua para a'imah, termasuk Imam Qurtubi kata begitu. Dalam Quran bila sebut perkataan la'alla, dia bukan terjemahan dia mudah-mudahan. Maknanya boleh jadi tak jadi. Tak, dia sepatutnya memang jadi. Itu. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili dia huraikan, kalau kita nak tahu kita ni bersih tak takwa, kita boleh nilai sekurang-kurangnya ada tak 9 sifat dalam diri kita. Kalau ada, kita akan bersih. Kalau makin kurang daripada 9 ni, kurang bersih kita. Yang pertama, iaitulah kita tengok amanah tak kita. Amanah. Takwa sebagai ibu anaknya, iaitulah yang pertama kita nilai. Amanah tak. Yang kedua, iaitulah perasaan jihad. Perasaan jihad ni maknanya bersungguh-sungguh. Sakit macam mana pun aku bersungguh-sungguh nak juga puasa. Lapar macam mana pun nak juga sempurnakan sampai hujung waktu berbuka. Yang ketiga iaitulah sabar. Kalau sebut sabar ni dengan perkataan siam itu dengan sabar memang orang kata sinonim lah. Makna dia serupa. Yang ni kita boleh tengok sangat. Terutamanya kalau isteri nak tengok suami sabar ke tidak bulan Ramadan. Bila dia masak, kalau kurang masin, suami macam mana? Terlebih masin, muka dia berkerut tak? Imam Al-Junaid, tuan pengurusi, dia sebut, makna sabar ni kalau kita nak tahu diri kita ni sabar tak, dia kata, tajarru'ul mararah min ghairi ta'abbusin. Dia kata, orang yang boleh telan benda yang pahit, muka tak berkerut, orang tu sabar. Kalaulah kita ataupun isteri masak masin sikit, suami dah tolak begitu, maknanya suami belum berubah lagi. Tak bersih lagi pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, iaitulah disebut kazmul ghaiz, iaitulah orang yang menahan perasaan marah. Yang kelima, makin masuk bulan Ramadan, dia makin rahmat. Yang keenam, orang yang bersedia disebut mengampunkan orang lain. Yang ketujuh, perasaan pemurah. Yang kelapan, dia boleh membentuk disiplin diri dia. Dan yang kesembilan, ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita ada 9 ini, insya-Allah kita faham apa tuntutan takwa itu. Rasulullah kata apa? Sumu tasihhu. Kalau kamu berpuasa, jika kamu berpuasa, kamu akan pasti sihat. Dan sihat itu memang ada dua perkara. Yang pertama kita dah tahu sihat tubuh badan, dan yang paling besar lagi macam Datuk Jamil sebut tadi, kita mestilah sihat jiwa kita. Kerana dengan sihat jiwa inilah yang akan membawa kita kepada cara kita berpuasa dengan cara yang terbaik, kita melakukan perkara mengikut sunnah Nabi. Pasal orang yang sihat jiwa ni Ustaz Syahrin, ertinya dia belajar cara dia nak berpuasa. Pasal kita puasa ni dia bukan satu adat, dia ibadat. Bila dia ada ibadat, dia ada benda yang wajib kita buat, dia ada benda yang dipanggil sunat kita buat. Walaupun dia itu sunat nampak kecil, tapi ia merupakan satu benda yang bila kita buat, kita akan menjadi lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kama qala. Dan kalau seseorang itu bila dia mendekatkan diri kepada aku dengan ibadat sunat, aku akan lebih sayang dia. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita lihat dalam konsep bila kita berpuasa. Kita jangan lupa sebenarnya puasa ini membawa segala kebaikan kepada kita.